Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Kami dari Kumpulan 9 akan membicarakan tentang peranan guru kaunselor sebagai ejen sosialisasi. Kajian kami telah menganalisis fungsi bimbingan dalam membantu pelajar menghadapi tekanan sosial. Ini adalah ahli kumpulan kami dan seterusnya isi kandungan terhadap kajian kami ialah kami mempunyai pengenalan, objektif kajian, pemilihan topik, metodologi, dapatan kajian, perbincangan dan kesimpulan. 1.0 iaitu pengenalan. Kajian kami telah dijalankan pada 20 Mei 2026 melalui temu bual dan soal selidik. Fokus kajian kami ialah peranan guru kaunselor sebagai ejen sosialisasi dalam membantu pelajar menghadapi tekanan sosial. Kajian kami bertujuan mengenal pasti peranan guru kaunselor dalam membentuk nilai, sikap dan tingkah laku pelajar serta menganalisis fungsi bimbingan dalam membantu pelajar menghadapi tekanan sosial melalui sokongan emosi, pengurusan tekanan dan pembangunan kemahiran sosial. Sekolah berfungsi sebagai institusi yang membentuk sasiah dan tingkah laku pelajar. Namun, pelajar kini berdepan pelbagai cabaran seperti tekanan sosial, pengaruh rakan sebaya, buli, tekanan akademik dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Oleh itu, guru kaunselor memainkan peranan penting dalam membimbing pelajar menangani masalah sosial, meningkatkan keyakinan diri serta membantu mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Peranan ini turut menyokong usaha melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek emosi dan akademik. Seterusnya kita beralih kepada teori interaksionisme dan sosiologi pendidikan. Apa itu teori interaksionisme? Teori interaksionisme merupakan salah satu perspektif dalam sosiologi yang menumpukan perhatian kepada interaksi harian terhadap individu serta bagaimana makna, simbol dan komunikasi mempengaruhi tingkah laku manusia. Teori ini menjelaskan bahawa individu membentuk pemahaman tentang diri dan persekitaran melalui proses interaksi sosial dengan orang lain. Dalam konteks sosiologi pendidikan pula, teori interaksionisme memberi tumpuan kepada interaksi yang berlaku antara guru, pelajar dan warga sekolah. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana proses pengajaran dan pembelajaran dipengaruhi oleh komunikasi, persepsi serta layanan yang diberikan oleh guru dan rakan sebaya. Seterusnya kita beralih kepada 1.1 iaitu objektif kajian. Kajian kami ialah yang pertama ialah mengenal pasti peranan guru, penasihat dan kaunselor sebagai ejen sosialisasi dalam membentuk nilai, sikap dan tingkah laku pelajar melalui interaksi, bimbingan dan pelibatan dalam aktiviti sekolah. Yang kedua ialah menganalisis fungsi bimbingan yang dijalankan oleh guru, penasihat dan kaunselor dalam membantu pelajar menghadapi tekanan sosial, khususnya dari segi sokongan emosi, pengurusan tekanan dan pembentukan kemahiran sosial yang positif. Untuk 2.0 ialah pemilihan topik kami. Pemilihan topik kami ini dibuat kerana isu tekanan sosial merupakan isu yang amat penting untuk kesejahteraan pelajar itu sendiri. Malahan isu ini juga amat membimbangkan pada masa kini. Pelajar sering berhadapan dengan cabaran seperti pengaruh rakan sebaya, tekanan akademik, masalah keluarga dan lain-lain. Seterusnya, kerana guru kaunselor juga merupakan individu yang bertindak sebagai ejen sosialisasi di sekolah, melalui pelbagai program dan bimbingan dan kaunseling, guru kaunselor dapat memupuk sasiah nilai murni serta kemahiran sosial dalam diri pelajar. Selain itu, topik ini dipilih kerana isu sosial yang dihadapi oleh pelajar di sekolah dan telah menyebabkan mereka terjejas oleh situasi sosial yang mereka hadapi. Apabila pelajar terdedah kepada tekanan sosial yang kurang cenderung untuk berinteraksi dengan rakan sebaya dan menghadiri pelajaran. Akhir sekali, topik ini dipilih kerana bimbingan dan kaunseling untuk kehidupan sekolah adalah asas untuk mewujudkan persekitaran sekolah yang harmoni dan oleh itu, kita memerlukannya. Kaunselor bukan sahaja untuk pelajar yang menghadapi masalah, tetapi mereka juga menjalankan program pencegahan dan pembangunan diri untuk semua pelajar. Seterusnya, kita pergi ke 3.0 iaitu metodologi. Kami telah menggunakan dua kaedah iaitu temu bual bersemuka dan soal selidik.
Temu bual bersemoga kami telah dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Berhang. Responden kami ialah Puan Sunarti binti Sukarni, iaitu guru kaunseling di Sekolah Kebangsaan SK Berhang. Antara maklumat yang diperolehi mengenai ialah yang pertama ialah peranan guru kaunselor di Sekolah Kebangsaan Berhang dan program-program yang dijalankan untuk membantu murid di Sekolah Kebangsaan Berhang. Kaedah kedua ialah ialah kaedah soal selidik, iaitu sebanyak 10 orang kami memilih untuk selidik dan diedarkan kepada 10 orang guru. Hal ini bertujuan mendapatkan pandangan guru selain guru kaunselor. Kami juga telah menilai tahap kefahaman guru terhadap peranan guru kaunseling dan fungsi bimbingan dan kaunseling kepada pelajar. Antara hasil kajian juga menunjukkan kebanyakan guru bersetuju bahawa guru kaunselor membantu pelajar menghadapi tekanan sosial. Kesimpulan yang kami dapat daripada kaedah kajian ialah kaedah temu bual dan soal selidik dipilih kerana berkesan memperoleh maklumat yang kami diperlukan, dan data daripada kedua-dua kaedah digabungkan untuk membuat penilaian yang lebih menyeluruh tentang peranan guru kaunselor dan fungsi bimbingan dalam membantu pelajar menghadapi tekanan sosial. 4.0 Dapatan kajian. Persepsi guru terhadap perkhidmatan kaunseling. Guru mempunyai keyakinan tinggi terhadap keberkesanan perkhidmatan kaunseling. Terdapat cadangan penambahbaikan seperti meningkatkan penglibatan pelajar dalam aktiviti kaunseling, menambah baik pelaksanaan sesi bimbingan. Yang kedua, impak perkhidmatan kaunseling. Perkhidmatan kaunseling dianggap sebagai medium yang berkesan membantu pelajar menghadapi cabaran sosial. Kaunseling juga memberi kesan positif terhadap pembangunan sasiah, perkembangan sosial, kesejahteraan emosi pelajar. Seterusnya ialah hasil temu bual dengan guru kaunselor. Guru kaunselor penting dalam mengenal pasti pelajar yang mengalami tekanan sosial. Maklumat pelajar diperoleh melalui guru kelas, pemerhatian tingkah laku dan maklumat daripada rakan sebaya. Bentuk tekanan sosial yang dihadapi oleh pelajar ialah ejekan dan body shaming. Seterusnya adalah langkah membantu pelajar. Melibatkan pelajar dalam aktiviti yang menyeronokkan dan bermanfaat. Yang kedua, memberi sokongan kepada pelajar yang menghadapi masalah kewangan melalui bantuan makanan dan keperluan asas. Cabaran guru kaunselor. Yang pertama ialah kekangan masa, beban kerja yang tinggi dan tugas dokumentasi yang banyak. Seterusnya adalah program sokongan sekolah. Antaranya adalah program guru penyayang, program mentor-mentee. Ini dilaksanakan untuk mengeratkan hubungan guru pelajar dan menangani masalah sosial. Bahagian seterusnya adalah perbincangan. Yang pertama, dapatan utama kajian. Majoriti responden memilih skala setuju dan sangat setuju terhadap peranan guru kaunselor sebagai ejen sosialisasi. Guru kaunselor membantu pelajar menyesuaikan diri dengan persekitaran sosial serta mengurus tekanan sosial di sekolah. Yang kedua, keberkesanan program kaunseling. Program bimbingan dan kaunseling berjaya meningkatkan keyakinan diri, kemahiran komunikasi dan kemahiran sosial pelajar. Aktiviti seperti pentas bakat memberi peluang kepada pelajar menyalahkan potensi dan membina hubungan sosial yang positif. Yang ketiga, isu sosial dan cabaran. Isu yang sering dihadapi pelajar ialah ejekan dan body shaming yang menjejaskan emosi serta keyakinan diri. Guru kaunselor turut berdepan cabaran seperti kekangan masa, beban tugas dan urusan dokumentasi. Yang keempat, kesimpulan dan cadangan. Guru kaunselor memainkan peranan penting dalam membentuk sasiah, disiplin dan kesejahteraan pelajar. Sokongan pihak sekolah perlu diperkukuhkan bagi memastikan program bimbingan dan kaunseling dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kesimpulan, secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa guru kaunselor memainkan peranan penting sebagai ejen sosialisasi dalam membantu pelajar menghadapi tekanan sosial di sekolah. Melalui bimbingan, sokongan emosi dan berbagai program pembangunan diri, guru kaunselor membantu pelajar menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah,
membina hubungan sosial yang sihat serta mengurus tekanan yang berpunca daripada pengaruh rakan sebaya, masalah keluarga dan cabaran akademik. Dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti guru mempunyai pandangan positif terhadap keberkesanan perkhidmatan kaunseling di sekolah. Walau bagaimanapun, guru kaunselor masih berdepan cabaran seperti kekangan masa, beban tugas dan urusan dokumentasi. Oleh itu, kerjasama daripada pihak pentadbir sekolah, guru-guru dan ibu bapa amat penting bagi memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pada pandangan cikgu, apakah bentuk tekanan sosial yang sering pelajar hadapi? Ya. Untuk budaya sekolah ni ialah ejek mengejek, budaya ejek mengejek. Maknanya dari ejek mengejek, body shaming, nama mak ayah lah. Maksudnya Sebab sekolah ni dia ada dua. Satu kita Melayu, satu lagi orang asli. Jadi ada dua kan. Jadi dia perbezaan kat situ dia kita nampak. Jadi macam orang asli ni dia rasa macam rendah diri sikit. dia diskriminasi lah. Ya. Tapi benda tu tak ketara sangat. Cuma sesekali lah. Sekiranya kadang kalau orang kata kalau budak asli ni buat perangai ke apa, mulalah. Ya, budaya ejek mengejek. Kalau untuk bully fizikal tak ada. Tak ada. Sekolah ni tak ada. Okey, baiklah cikgu. Khususnya macam mana cikgu kena pasti pelajar yang sedang alami tekanan sosial tu? Melalui pemerhatian dalam kelas lah. Contoh, dia budak yang bermasalah ni dia macam-macam kategori. Kadang-kadang ada yang daripada dia punya tingkah laku dia. Antara dia tak suka bergaul. Kemudian tak siap kerja sekolah. Kemudian dia melepaskan emosi dia pada kawan-kawan. Kan? Lalu di situ pemerhatian guru mata pelajaran. Selalunya dapat detect. Dia guru kelas dia jarang masuk. Kadang-kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Tapi guru mata pelajaran dia sentiasa. Sebab dia sentiasa ada. Macam BM dia tidak hari ada. Bahasa Inggeris dia tidak hari ada. Matematik dia ada. Jadi melalui guru subjek tu, kita kena atasi murid-murid yang bermasalah. Kadang-kadang kalau ni kita melalui dia punya hasil kerja sekolah pun kita boleh detect. Maksudnya kalau kita dah faham dia tu Dia ada bermasalah. Ataupun kadang-kadang bila kita kata percakapan dia cakap dengan kita kan. Kadang-kadang ada setengah budak cakap dengan kita, dia lembut je. Cikgu, kita begini. Kadang kita kata, kau kenapa hari ni, kenapa bising ni? Cikgu, wah. Nada suara dia tu sebenarnya menunjukkan dia punya ketidakpuasan hati dia sebenarnya. Kalau kita kaji, kalau kita tanya dia kenapa ya? Suka cakap marah-marah, dia ni kenapa ya? Jadi kita, sebenarnya dia dekat rumah memang ada masalah. Mak ayah dia macam ni, memang budaya dia suka cakap kuat-kuat lah macam tu. Okay, ni pandangan cikgu, tekanan masalah macam ni diberi kesan tak kepada prestasi akademik diorang? Ya, sangat memberi kesan. Sebab dia kalau budak bermasalah ni dia tidak ada daya saing. Dia tak ada fokus kepada pembelajaran. Dia fokus benda lain yang menyeronokkan hati dia. Contoh tu lah tadi, keluar kelas, merayau sana, merayau sini. Tapi kalau ada game apa-apa, contohlah, kalau dia minat ke situ. Kalau untuk ada sukan ke, ada game pagi kita bola tampar ke apa semua, dia memang akan datang hari-hari. Tapi kalau untuk PDP, dia tak ada. Ni macam mana cara cikgu sebagai cikgu kaunseling bantu pelajar sesuaikan diri diorang dengan masalah ni? Cara nak bantu Kita kata pendekatan kita yang kita guna ialah kasih sayang lah. Kasih sayang. Ataupun kalau kita minta bantuan daripada rakan sebaya, kawan-kawan dia lah. Kan kasih sayang lah. Maknanya kita pujuk, ganjaran, kan, aktiviti yang kita rasa macam ini maknanya suka kan kalau pergi sekolah kita ada. Okey, hari ni habis datang sekolah cikgu belanja makan contohlah.
Kadang-kadang ada yang tak berduit kan. Kalau kita okey dia masalah duit pun mungkin ada juga masalah kesepitan kan, dia tak datang sekolah, dia tak ada duit belanja nak pergi sekolah. Jadi okey besok kalau you datang sekolah, Kita bagi, Kita bagi. kita belanja makan. Datang lagi nanti kita bagi hadiah. Jadi benda tu menyeronokkan pada dia lah. Macam tu.